Semuanya kelihatan normal. Sehingga satu hari, anda tidak sedar, penglihatan anda semakin hilang. Inilah glaucoma, pencuri senyap penglihatan. Ia berlaku tanpa sakit dan selalunya tiada simptom pada peringkat awal. Percaya atau tidak, perkara sebegini berlaku setiap hari pada sesetengah orang. Glaucoma adalah sejenis penyakit saraf mata disebabkan peningkatan tekanan di dalam bola mata dan merosakkan saraf optik yang akan mengakibatkan kehilangan penglihatan secara kekal. Oleh itu, penyakit ini perlu dikesan pada peringkat awal supaya mendapat rawatan yang sesuai dan dapat mengekalkan penglihatan elok sepanjang hayat. Walaupun dikatakan tiada simptom yang ketara, tetapi terdapat beberapa tanda pertama yang mungkin berkembang. Bagi jenis glaucoma sudut terbuka, pesakit tiada simptom, tidak sakit dan selalunya tanpa tanda-tanda amaran awal. Kehilangan penglihatan biasanya bermula pada penglihatan sisi dan secara berangsur-angsur bergerak ke arah tengah. Ramai individu tidak perasan perubahan sehingga penyakit itu sudah teruk. Bagi jenis sudut tertutup pula, mata tiba-tiba menjadi merah, sakit dan penglihatan kabur. Ini adalah disebabkan kenaikan tekanan bola mata secara mendadak. Ini adalah kecemasan mata kerana boleh menyebabkan kehilangan penglihatan sekiranya tidak dirawat segera. Ia berlaku pada semua peringkat usia, namun kerap terjadi kepada individu berumur 60 tahun ke atas. Ingat, kesan kerosakan kepada saraf mata adalah kekal. Periksa mata anda hari ini, lindungi penglihatan anda.